Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, saya nak tunjukkan macam mana kita nak upload DSKP dan juga RPT ke dalam kita punya My ERPH. Okey, ni adalah My ERPH. Kalau cikgu-cikgu belum yang belum buat shortcut lagi untuk My ERPH, cikgu boleh pergi kepada bahagian pengumuman kat Telegram, pengumuman, ada pautan penting, dan dia saya dah pin kan. So ni adalah pin dia. Dekat tutorial pun ada pin, dekat pautan penting pun ada pin. Okey, ni ni ERPH. So, just klik saja kat sini. Dan pastikan cikgu dah buka ni lah menggunakan G ataupun yang dah didaftarkan lah. Okey. Pastikan yang buka itu adalah My ERPH SMKDO 2025. Bukan yang tahun sebelum 2024, 2025. Okey, yang tahun ni adalah My ERPH SMKDO 2025. Okey, sedikit iklan. Kalau cikgu nak tengok yang ERPH yang sebelum ni, cikgu boleh tengok dekat Arkit ERPH lah. Cikgu boleh klik. Okey, My ERPH. Okey, so kita pergi ke My ERPH untuk kita masuk muat naik DSKP ataupun RPT. Okey, pilih nama cikgu. Okey, dekat sini cikgu klik butang sini, edit ni. Klik butang edit. Okey, gambar kalau nak ubah gambar. Okey, DG yang nanti cikgu boleh betulkan. Okey, penyelaras, pastikan penyelaras ERPH. So betul, ni boleh cikgu betulkan lah kalau salah. Boleh tukar. Okey, jadual baru. Okey, kalau yang lama dah tak valid, so kita retake, ambil yang baru. Dapatlah yang terbaru. Okey, DSKP. Katakan macam saya ajar matematik M4. Matematik M4. So masukkanlah nama. Kalau kata RBT lah mereka bentuk ni kan. Sejarah bahasa Melayu. Tingkatan berapa? Macam matematik M4 ni dia datang dengan tingkatan 4 dan 5. So masukkannya lah. So kita carilah. Kita klik ni dan kita cari. Kita letak mana. Ni contoh saya lah. Letakkan dokumen DSKP. So DSKP open. Okey, pastikan dalam bentuk PDF. Okey, RPT juga. So RPT. Okey, masuk. Saya RPT Matematik M4 tingkatan 4 contoh. So klik. Okey, tapi sekarang saya punya RPT tingkatan 4 ialah yang ini, tapi dalam bentuk Word. Okey, so sekarang macam mana kita? Sebab ini dia nak dalam bentuk PDF sahaja. Ini dalam bentuk PDF saja untuk mudahkan. Pastikan cikgu masuk untuk PDF sahaja. Macam mana nak tukar? Okey, cikgu buka lah tukar ini. Contoh ni kan, dia tempat. Okey, ini cikgu punya ni lah contoh. Berarti saya ambil je yang dekat internet. So, klik file, buka Word kan. File, save as. Okey, letaklah kat sini. Letak PDF. Masuklah. RPT Matematik M4 tingkatan 4. Save. Okey, jadi akan siap lah ini kan. So cikgu akan terus muat naik. Okey, cikgu muat naik lah. RPT tingkatan 4 tadi. Okey, open. So dah masuk lah. Okey, kalau ada DSKP lain, mungkin cikgu ajar BM dan sejarah. So masukkanlah ini. DSKP, sejarah. So muat naik juga. Okay, ini saya betulkan ni ni sebetulnya RPT nanti masuk tu lah. Dan masuklah ke semuanya sekali. Kalau ada 4 lah cikgu masukkan. Kalau ada ni 2 lah, ikut berapa yang ni.
Okey, ini tanda tangan. Tanda tangan ni saya nasihatkan menggunakan pen apa ni, kalau dekat handphone pun boleh kan. So klik saja ni dan tanda tangan lah. Pastikan ada lah. Kalau belum tanda tangan. Tapi kalau pengguna ERPH yang sebelum ni dah ada dah tanda tangan. So biar je macam ni. Okey, dan klik butang save. So dah ada dah dalam tu. Okey. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.